Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Apa khabar kawan-kawan semua? Hari ini saya nak cerita sikit tentang teknologi hybrid. Di Malaysia ni saya rasa akan nampak satu ledakan dalam minat terhadap teknologi hybrid pada tahun 2025 ni. Dan antara punca utama akan berlaku peningkatan dari segi minat terhadap teknologi hybrid ni ialah kerana pada tahun ini nampaknya kerajaan sedang fokus macam mana nak mensasarkan semula subsidi petrol. Subsidi diesel dia dah sasarkan semula dan kita nampak memang ada kesan lah terhadap jualan kenderaan diesel. Dan kali ini dia orang nak buat pensasaran semula untuk teknologi petrol pula, iaitu bekalan petrol pula. Dan apabila kita tak tahulah berapa peratus yang akan terkesan, tetapi apa pun ianya akan datangkan kesan lah kepada kita. Dan ini akan menyebabkan orang mencari teknologi yang lebih menjimatkan. Dan teknologi yang menjimatkan tetapi tidak mendatangkan ataupun memerlukan kompromi yang besar dari segi cara kita menggunakan teknologi tersebut, saya rasa ialah hybrid lah. Hybrid ni dia ada kelebihan yang banyak juga. Dan kelebihan utama dia ialah dia menjimatkan lah. Kerana dia menggunakan sistem pacuan elektrik. Daripada situ kita tahu bahawa sistem pacuan elektrik ini adalah sebenarnya satu sistem pacuan yang lebih cekap tenaga. Saya tak adalah nak ceritakan sangat tentang sistem pacuan elektrik ini sebagai satu cara untuk menyelamatkan alam sekitar, tidak. Sebab saya percaya teknologi boleh diterima dan hanya akan diterima apabila dia mendatangkan kelebihan kepada kita sendiri, bukan kepada alam sekitar dan sebagainya. Dan hari ini kita nak bercakap tentang teknologi hybrid daripada Honda secara khususnya. Kerana Honda adalah satu syarikat yang mempunyai model hybrid paling banyak di Malaysia ni. Setiap model dia lah, hampir semua model range dia ada version hybrid. City ada, HR-V ada, Civic ada, CR-V juga ada. Hanya WR-V saja tak ada version hybrid. Dan hari ini more specifically kita nak menggunakan satu model mereka yang popular untuk menceritakan dengan lebih banyak lagi mengenai hybrid, iaitu Honda HR-V. Honda HR-V ini adalah satu produk yang saya kira sangat popular di kalangan peminat Honda dan ianya adalah satu kereta yang memang bersebablah kenapa dia popular. Kalau kita tengok Honda HR-V ni, dia adalah satu reka bentuk yang kemas yang menggunakan reka bentuk Honda yang terkini lah. Dan di bawah bonnet tu ada satu enjin Atkinson Cycle 1.5 liter non-turbo dan juga sistem pacuan elektrik. Itu yang menjadikan ianya satu sistem hybrid. Dan uniknya sistem hybrid Honda ni ialah ianya menggunakan enjin sebagai generator almost 100% of the time. Kerana kebanyakan masa 80 hingga 90% masa kereta ini dipacu oleh motor elektrik dan tidak dipacu oleh enjin tersebut langsung. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu, iaitu apabila kita kata ianya di atas lebuh raya di mana permintaan torque adalah rendah, dia boleh memacu roda terus dengan menggunakan enjin tu melalui satu kotak gear reduction yang kemudian membolehkan enjin memacu dengan terus. Kita tengok banyak hybrid menggunakan enjin kitaran Atkinson. Kenapa? Enjin kitaran Atkinson ni dia adalah satu inovasi baru, bukanlah baru jugalah, dalam 20 tahun jugalah inovasi dari segi cara auto cycle itu digunakan. Auto cycle kita tahulah dia 4-stroke system di mana kita ada intake, compression, power and exhaust punya stroke. So dia punya pembaharuan dia di sini ialah di mana dia menggunakan valve timing untuk mengubah the compression stroke. So typically untuk enjin Atkinson ni compression stroke dia tu adalah sedikit pendek berbanding dengan power stroke kerana dia tutup valve tu lambat. So masa compression awal tu dia masih belum tutup valve, so udara boleh keluar balik dan bila dah naik sikit baru dia akan tutup. So kita tengok bila kita baca spec sheet Atkinson Cycle, dia akan kata compression ratio dia 15, 16, ada yang tinggi lagi daripada itu pun ada. Sebenarnya itu bukan compression ratio, itu sebenarnya dia punya expansion ratio ataupun dia punya power stroke dia. Expansion ratio dia lah itu. Dia punya compression ratio dia masih lagi kekal dalam 12 lebih.
Ini kerana untuk enjin petrol, kalau compression ratio lebih tinggi, berarti dia akan menyebabkan knocking dan memang tak boleh jalan lah, enjin boleh rosak lah. So apa yang mereka lakukan ialah dia menggunakan that extended expansion ratio untuk extract more energy out of the system. Kalau kita tengok dekat dalam enjin yang ada electric drive, yang ada sistem high voltage, kita akan nampak kabel-kabel berwarna orange ni lah. Kabel-kabel berwarna orange ni adalah penanda bahaya, iaitu sini adalah sistem high voltage untuk kebanyakan kereta. Pacuan dia adalah 400 volt untuk hybrid dan EV kebanyakan 400 volt, tetapi ada juga kereta yang menggunakan 800 volt dan sekarang ada kereta yang menggunakan 1000 volt pacuan motor elektrik. Kalau kita tengok di sini, kita akan nampak di sini lah dia punya unit pacuan enjin dia, dan yang kotak aluminium ni di bawah ni adalah unit pacuan elektrik dia, di mana di sini ada dia punya generator dan juga motor pacuan. Dalam unit ni juga ada satu kotak gear penurunan ataupun reduction gearbox yang membolehkan enjin ini memacu roda dengan terus. So it's a nice compact little system and a good transition towards apa yang kita panggil extended range EV. Ada satu lagi teknologi Nissan dia panggil e-Power, yang itu memang extended range EV. Yang ini like a hybrid, little bit more motor tapi ada sedikit lagi pacuan menggunakan enjin pembakaran. Macam saya cakap tadi, Honda semua kereta dia orang ada version hybrid dan typically hybrid ni adalah varian RS lah. So untuk hampir ke semua kereta yang Honda buat, maksudnya City, HR-V, Civic dengan CR-V, semuanya ada version RS yang hybrid ataupun version RS enjin biasa. Untuk yang HR-V ni, kalau version RS enjin biasa ialah version turbo, menggunakan enjin turbo. Macam mana nak tahu? Dia ada warna biru dekat dia punya jenama logo dia, dan dekat belakang dia akan ada juga jenama eHEV. Kereta ni saya ambil pada hari Selasa. So hari ni Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad dah 6 hari kat tangan saya. Kita dah memandu kereta ni sebanyak 579 km. Masa kita dapat tu dia kata ada 600 km lah, which is betul lah, 579 campur 28. Kita dapat sebenarnya 600 lebih sikit kilometer. Masa saya dapat, kadar penggunaan tenaga lebih kurang dalam 19 km per liter, 9 point something lah, 9.7 ke, sekarang ada 19.1. Sebab kita memandu macam biasa, saya tak ada beritahu siapa yang pandu kereta ni kena jaga fuel economy. This is normal punya reading. Untuk trip B yang mana saya tak reset, dah 4,282 km, kadar penggunaan tenaga dia ialah 18.0 km per liter. So this is normal consumption untuk hybrid Honda ni. Dan kalau kita tengok kereta ni ada tangki 45 liter dan boleh dapat lah 600-700 km tu is a possibility kalau you bawa dengan elok. Untuk kereta HR-V ni saya pernah dapat 25 km per liter memandu di atas lebuh raya menggunakan kombinasi lah adaptive cruise control dan juga pemanduan kita secara hypermiling. Tahun ni Honda rasa dia punya angka jualan untuk hybrid ni akan berganda lah, atas sebab yang kita sebut tadi, iaitu mungkin pensasaran semula harga petrol akan berlaku dalam suku ketiga tahun ini. Jadi ramai orang dah mula fikirkan hybrid ke, nak belikan range extender EV ke dan sebagainya. Untuk Honda sekarang ni, kalau kita tengok dia punya produk, kalau yang lebih mampu milik itu macam City, dia punya kadar take up untuk hybrid dia rendah sikit lah, mungkin dalam 8 hingga 10%. Tapi untuk hybrid CR-V, take up rate dia tinggi, 20%, hampir 20% ke ataupun sekitar 20% lah. Untuk HR-V ni, dia punya take up rate untuk hybrid lebih kurang dalam 12 ke 15%, lebih kurang angka yang sama juga untuk Civic. So lagi banyak, lagi tinggi harga, lebih ramai orang yang akan boleh mampu nak pilih version hybrid. Just the nature of the market, the higher the price, more income lah orang yang boleh beli itu, dan dia orang kalau ada ruang dia akan cuba fikirkan cara untuk menjimatkan pembelanjaan harian dia orang. Dan banyak yang membeli hybrid version untuk HR-V ni, dia tahu bahawa kereta ni tak selaju maximum top speed dia berbanding dengan HR-V turbo, tetapi kalau dia memandu macam biasa di atas lebuh raya, sangat menjimatkan. Dan untuk kebanyakan orang, ni saya rasa lah tak memandu laju di atas lebuh raya. Kita memandu mungkin 110 atau 120 km sejam maksimum atas lebuh raya. Dan kalau kita memandu dengan cara itu, memang kereta ni akan memberikan pulangan tenaga yang sangat bagus.
Kalau kita memandu Honda HR-V ni, kita akan dapati dia punya response dia not 100% sama dengan dia punya throttle input kita. Sebab ada masa dia menggunakan motor elektrik dan bateri lebih daripada apa yang dia minta daripada enjin. So kadang-kadang bila kita tekan tu, ni nampak kenderaan makin laju tapi bunyi enjin masih lagi kekal pada bunyi yang sama. Sebab dia enjin tak payah increase dia punya RPM, ada excess power, dia boleh draw daripada bateri dan daripada motor untuk menggerakkan kereta ataupun memecutkan kereta. So dia lain sikit lah dia punya response. So jangan macam pelik ke apa ke, just nak beritahu lah, tunjuk power macam tu. Dan bila kita atas lebuh raya, yang keadaan tu jarang yang kita boleh nak detect. Kalau you nak nampak apa mode yang digunakan, you boleh pilih power flow punya mode. Di mana dekat power flow punya mode tu dia akan tunjuk lah sama ada enjin yang memacu ataupun bateri yang memacu. Nah, itu yang kita nak boleh tahu macam mana sistem tu berfungsi. Dia bukannya ada mendatangkan manfaat teknikal ke apa, tapi cuma nak membantu kita lah sebagai pengguna untuk memahami dengan lebih baik lagi sistem apa yang kita tengah gunakan. Contoh sekarang kita tengah turun bukit sikit, tenaga sedang digunakan macam mana? Dia ambilkan tenaga daripada roda tu, pump balik masuk ke dalam bateri sebab saya dah tak meminta kelebihan ataupun kelajuan tambahan. Dan kalau kita membrake semasa turun bukit ataupun masa bila-bila kita membrake, dia akan ada fungsi regen atau menjana semula tenaga. So ada fungsi regen yang sangat penting untuk kenderaan elektrik dan kenderaan berbateri, sebab kita ada peluang untuk mendapatkan balik tenaga yang kita dah gunakan dan kita boleh simpan balik ke dalam bateri. Okey, so kalau you tengok sekarang kadar cara penggunaan tenaga dia, enjin memacu dan ada kelebihan tenaga sikit dihantar ke bateri, dan sekarang memacu hanya menggunakan bateri semata-mata. Kita boleh nampak dia punya aturan tenaga tu, dan itu jelaslah menunjukkan mana kita dapat tenaga kita. Kalau kita tekan minyak kuat sikit, nampak dia tarik dua-dua daripada bateri dan daripada motor kita. Jadi kita tengok light throttle, enjin memacu roda dan menghantar kuasa juga kepada bateri. Bukan dia memacu roda secara terus ni, saya rasa dia memacu generator lah. So dua-dua dapat kuasa. So ini memang adalah satu mode yang kita tak boleh dapat lah dalam kereta lain. Dia menjimatkan. So bila saya lepas minyak, nampak sekarang dia regen. Ni regen punya mode, dia tengah tarik balik setengah daripada kuasa yang kita dah gunakan tadi masuk balik ke dalam bateri. You notice kat bawah tu dia ada bateri punya grafik, dan untuk sistem hybrid Honda ni dia tidak membenarkan bateri tu turun bawah daripada 3 bar. So bila dah sampai 3 bar, dia akan manage itself lah. Dia ada intelligent punya sistem, dia akan figure out macam mana nak gunakan ataupun nak imbangkan tenaga daripada bateri dan tenaga daripada sistem pacuan. Sekarang ni saya nak tekan butang adaptive cruise control. Saya set pada kelajuan 64 km. You akan boleh nampak macam mana cara dia menguruskan tenaga. Ni sekarang saya dah tidak menekankan throttle ataupun brake, dan kita dalam eco punya mode, dia tulis econ mode tu kat bawah tu. You boleh tengok macam mana cara dia menguruskan tenaga. Kita pernah buat ujian antara pemandu dengan sistem ADAS ni, dan kita dapati sistem ADAS ni adalah lebih cekap tenaga sedikit lah, ataupun dianya kadar pencapaian dia sama macam orang yang cuba nak menjimatkan tenaga. So you tak payah usaha, you biarkan ADAS ni, chances are it will be more efficient than bila you memandu masa cara biasa. Jadi hari ni kita memandu di Kuala Lumpur sehari sebelum raya. Memang jalan lengang macam tak ada orang dekat KL ni. Dan saya nak tunjuk sistem ADAS lah. Di sini had laju adalah 80. So kita akan set kereta ni punya had laju pergi ke 80 km sejam, dan kita akan tengok macam mana dia berfungsi. Tak banyak sangat trafik yang saya nak boleh tunjukkan sekarang. Saya harap kat depan sekarang kita akan ada sedikit trafik untuk kita tunjuk kelebihan sistem ni bila kita memandu dalam trafik.
Okey, sekarang kita dah turun ke jalan biasa dan dia dah nampak trafik di depan. Dia nampak motor ni. Dia sekarang perlahankan kenderaan. Ini yang you nampak ni lah 2 bar. Saya set dekat sini 2 bar. Typically bila kita memandu, saya letak dekat 2 bar tu jarak antara kita dengan kereta depan. Jangan dekat sangat. Kalau macam trafik kelajuan dia lebih rendah, macam trafik jam, itu okey 1 bar. Sebab kita tak nak jarak jauh sangat, nanti orang marah. So dekat sini kita boleh nampak dia berfungsi dengan bagus lah. So kelebihan adaptive cruise control ni, selain daripada penjimatan tenaga atas lebuh raya dan jarak jauh, dia membantu kita untuk tak stres. Sebab apa? Bila kita dah tak payah buat micro control kita punya muscle tu untuk throttle, untuk brake dan untuk steering, dan kita kurang penat sikit lah. Dan dalam keadaan macam ni, nampak dia mengawal kita punya brake. Sampai dekat speed bump ni pun dia slow down ikut kenderaan depan. Saya tak payah susah hati. Bila dah jauh balik, dia pecut balik. So dalam keadaan bandar ni tak sentiasa boleh berfungsi sebaik macam inilah. Tapi kalau dalam traffic jam, memang dia sangat-sangat mengurangkan stres kita. Ada pun satu lagi situasi speed bump, dia reduce the speed ikut kereta depan. So ini antara ciri penting kereta moden sekarang, yang mana saya rasa perlu dijadikan mandatory, kerana saya rasa bila pemandu kurang stres, akan kurang berlaku road rage ataupun kemarahan di jalan raya, dan ini typically akan mengurangkan kadar aksiden lah. Sebab bila you dah tak marah dan you masih boleh berfikiran dengan bagus, dan kereta dia sentiasa tak marah, dia bawa tu, dia ikut dia jarak yang selamat, dia tak kisah. Dan apa yang kita dapati ialah bila kita gunakan adaptive cruise control, kita nak duduk di lorong yang perlahan pun tak apa. Janji lorong tu tak banyak orang menyelit masuk, sebab yang penting ialah kita tak perlu untuk memandu kereta tersebut. Kita hanya duduk sebagai penumpang yang mengambil bahagian, participating passenger, di mana yes, kita kena pegang steering dan kena perhatikanlah apabila kereta tidak boleh berfungsi dengan sepenuhnya, kita kena take over. Zaman kita mengejar hybrid ni, aku rasa Honda HR-V ni berpotensi lah menjadi salah satu model pilihan. Sebab satu reka bentuk, satu jenama, dan teknologi yang digunakan pun not bad juga. So kereta ni harga dia bukanlah murah sangat, RM141,900. Dan apa yang you dapat ialah tadi, macam saya cakap tadi, engine Atkinson cycle 1.5 liter. Output dia, peliknya you bukan jangan tengok output engine dan output motor dan cuba nak campur, tak boleh. You kena tengok dia bagi apa yang dia bagi ni lah. Itulah total maximum output yang you boleh dapat. 131 kuasa kuda dan 253 Nm torque. Dan dia punya claim fuel consumption ni lebih kurang dalam hampir 25 km per liter, dan saya percaya saya pernah mendapati angka tersebut, tapi membawa dengan begitu berjaga-jaga lah. Front wheel drive, bateri dia lithium ion 1.15 kWh, tak besar lah. Dan dia punya size dia tu memang compact lah. This is a B segment SUV. Wheelbase dia 2.6 meter, which means cabin tu agak okey lah. But of course yang model sekarang ni, roofline dia sporty, so ada sedikit rendah lah. Sebagai option lah kalau kita nak mencari kenderaan hybrid dekat Malaysia ni, dalam size ni yang ada ialah of course Nissan e-Power lah. Yang e-Power tu, Kicks e-Power tu pun menawarkan teknologi yang lebih kurang sama, tapi yang itu pure EV driving dia. Engine tu hanya 100% untuk memacu genset. So dia punya driving karakteristik dia berbeza sikit lah. Yang ni lebih rasa natural macam kereta biasa. Either way, these are options yang you ada kalau you tak nak move straight kepada EV. Dan I think for a lot of people masih lagi belum ada keselesaan nak berganjak ke EV sepenuhnya, sebab infra mengecas belum cukup. That's just the reality. So okey lah, sampai situ je video kita mengenai teknologi hybrid dan more specifically Honda HR-V eHEV ni. Kalau kau suka, tolong tekan butang like, dan kalau kau ada apa-apa pendapat dan persoalan, tolong komen kat bawah banyak-banyak. Aku akan cuba jawab setiap komen dan setiap soalan. Dan kalau kau rasa video ini bermanfaat, kau kongsikan dengan kawan-kawan. Sebab aku rasa dalam musim anjakan ni banyak maklumat yang perlu kita kongsikan supaya semua orang lebih faham
Sebab ini melibatkan kita punya cost, poket kita. Kalau kita salah pilih teknologi dengan harga tenaga yang mungkin nak naik dan harga minyak nak naik, harga elektrik pun kita tak tahu nak ke mana, kita kena ada maklumat yang lengkap. So kalau bermanfaat, kongsikan dengan kawan-kawan. Dan kalau kau suka konten-konten macam ini, aku fokus kepada teknologi baru, terutamanya kenderaan berelektrik, electrified vehicle. Itu pasal nama kita Electronica. Tekanlah butang langganan tu dan tekan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, Penang Berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.